kalau yang CC besar ni. Dia 50 pun laju tau. Itu boleh pergi dalam 60 km tu. Saya tahu dulu motor pasal tu Pasola. Pasola kata dia. Yang tu saya tahu. Okey. Alamak, Kepada tukar ke? bapak-bapak, contohi Mr. Nabi. Apa dia buat dengan anak? Okay, wait up. Sekarang kita sudah berada di cut off speed. Kita nak tengok merchandise yang ada dekat sini. Pak, itu yang nak nampak. Semua tu sale tu nampak. Warehouse sale. Kita masuk dulu. Damn man. Sebab ni banyak sale. Hah? Kenapa tak bawa handbag? Pegang dia. Lupa bawa. Beli tiket mana? Sini Sinilah beli tiket. Salah masuk lah. Kita kena beli tiket dulu. Okey, sekarang kita nak tengok sekarang. Bukan. KTR R34. Damn. Sebelah dia dan dijatuhkan janji dan mengamalkan operasi bukan sahaja di Palestin dan di mana sahaja di pusat dunia. Dengan doa insyaAllah kita akan segala berkata. Tapi stop damn. the battle of our goods. Okey, sekarang kita di section nombor 2. Dia itu tempat-tempat mainan Hot Wheels. Kita keluar, sekarang kita nak layan main luar dulu. Dah 2 hall kita pergi, tak ada lagi, ada beberapa hall lah. Kita nak keluar dulu. Berai je lah.
Dulu papa pernah ada ni. Masa cakap papa pula. Ini ada pernah ada apa? Relik basikal ni masa sekolah. Gila 2400. Semua klasik. Damn. Oh shit, ada helmet vest. Alright, sekarang kita ke Hall D. Welcome to Culture of Calcutta. Kita nak tengok apa yang boleh kita beli kat sini. Harap-harap ada benda menarik. Kita tak nak spend yang mula-mula dekat sana. Sebab dekat biasa, barang-barang best biasa dekat belakang. Kita pergi. Dek, air tak? Hah? Tu. Seperti biasa, kita kena check nak masuk. Macam nak masuk clubbing pula. Sila ulurkan tangan. Sila ulurkan tangan. Ada. Nice. So, kita start sana. Okay, kita harapkan ada barang-barang best kat sini. Ciao. Okay, ya. Banyak. Aisyah. Tahu tak? Okay bro. Kita dah shopping ni. Cat Conduct. So sekarang mari kita pergi ke hall lain pula. Sebab masa pun macam dah tak mengizinkan. So kita balik. Okay, ciao. Jom. Damn. Hey. Kena ambil gambar ni. Ha? Ambil gambar ni, baju api weh.
Sikit lagi nak beli.